Hai, Assalamualaikum. Saya Deniz, salah seorang tenaga pengajar dalam Todak Academy. Jadi, sempena 2026, saya nak ajar kamu semua tentang modifier di dalam Blender. Okey, jom. Alright. So, pertama sekali, bila awak dah buka Blender, kita pergi ke Add, tambahkan Mesh UV Sphere. Okey, sekarang kita dah ada satu spera, satu bulatan. Okey. Kemudian saya nak awak pergi dekat Add Modifier, searchkan Array. Okey. Array ni apa? Array ni kita boleh tambahkan bulatan ni dengan lebih banyak. Contoh, okey. Bila kita pilih shape ke line and tambahkan count dia, nampak tak dia jadi lagi banyak. Ni untuk line. Okey, macam mana nak buat bulatan pula? Nak buat bulatan, kita pergi ke shape, tekan circle. Tak ada pun, mana perginya? Okey. Jadi awak kena pertama sekali tambahkan radius dia. Nampak tak? Dia mengembang kan? Okey. Pada 5. Okey. Jadi itulah dia array. Itu saja untuk hari ni. Semoga bermanfaat.